Hai guys, Assalamualaikum semua. Okey, untuk kawan semua, video yang aku post malam tu adalah tujuannya adalah untuk memberi awareness pada semua orang supaya perkara-perkara ni tak akan berlaku dekat orang lain lah ataupun kita lebih berhati-hati lah. Okey, selepas kejadian semalam tu, dia menjadi pengajaran untuk aku untuk menggunakan touch and go. So sebenarnya kita tak nak guna touch and go tau. Kita malah nak nak tekan lah, nak pilih shell pump minyak lah apalah. So aku ada lagi 112 liter sebenarnya. Okay, so aku boleh beli lagi minyak dekat ni. Lepas ni kita terus beli pakai ni lah, pakai touch and go lah. So insyaAllah benda-benda macam tu tak akan berulang. Sebab benda ni bukan salah shell yang kita datang tu. Kemungkinan adalah technical problem. Mungkin dia punya mesin kat depan tu problem ke apa kan. So aku tak salahkan shell saja. Kemungkinan benda ni pun dekat komen pun rata-rata yang komen pun ada yang berlaku dekat Petronas, ada yang berlaku dekat Petron. So benda ni adalah benda yang tak dijangka. Orang kata apa, benda yang tak diingini kan. Kadang-kadang sistem kan biasalah. Sistem kan kadang-kadang sistem error tu perkara biasa. Tapi bila dah terjadi kat kita ni, barulah kita rasa macam oh tak apalah, baik aku lepas ni tak payah pakai kad dah. Sebenarnya aku dah biasa pakai kad, pakai IC. So lepas ni kita pakai ni lah, kita elakkan benda ni berlaku. So kita lebih baik kita pakai touch and go, ataupun kalau korang nak pergi Petronas, korang pergi pakai setter. Senang benda tu. Benda tu sebenarnya sekarang ada benda yang lebih memudahkan kita lah, lebih orang cakap play safe lah. Aku tak salahkan Shell yang aku pergi tu 100%, sebab Shell yang aku pergi tu pun dekat dengan kedai aku. So aku tetap akan pergi sana. Cuma aku akan guna kaedah lain untuk isi minyak dekat situ dah lah. So aku tak akan guna kad dengan IC dah lah, sebab benda ni kita risau akan berlaku lagi. Okay? Sebab kalau dekat Ipoh, rumah aku dengan kedai aku dekat dengan Petronas. So aku akan pilih Petronas. Sana ada dua Petronas. Dekat KL pula, dekat Syokit ni kita ada dua Shell yang paling dekat. So dekat KL memang aku dah terbiasa isi Shell. So dekat Ipoh, kalau kita isi minyak pakai IC dengan kad, bila kita tag di IC, dia akan tulis Budi 95 approve. Tapi dekat Shell, dia tak ada. Dekat Shell dia tulis transaction approve. Dekat situ kita dah keliru. So bila transaction approve, kita rasa benda tu dah approve. So kita isilah minyak. Isu ni sebenarnya sepatutnya lah owner Shell sepatutnya ambil tahu, update lah. Sepatutnya owner Shell lagi peka dengan isu ni, and lagi lepas korang notice benda ni, ubahlah benda tu. Korang boleh buat macam Petronas buat. Budi 95 approve. Baru kita orang yakin yang IC kita dah approve. Ini bila transaction approve, kita orang ingat benda tu dah approve, kita orang isi je lah. And sebab biasa, kalau kita isi minyak, lepas isi baru kita dapat tahu harga yang sebenarnya berapa. Berapa kita dapat selepas subsidi. So benda ni sepatutnya korang dah notice and korang perbaiki, improve, tukar benda tu supaya tak kelirukan rakyat. Okay, itu pendapat aku lah. Okay, tujuan macam aku cakap, tujuan aku post video ni adalah untuk awareness untuk semua supaya hati-hati and kita elak benda ni berlaku. So kita gunalah touch and go ataupun setter. Alright, itu saja. Assalamualaikum. Bye.